kepada program podcast kita yang seterusnya, podcast Sembang Sawit Emas yang diterbitkan oleh syarikat Agroset Fertilizers Sdn Bhd. Terima kasih banyak-banyak kepada viewers kita yang setia mengikuti siri-siri podcast kita yang dah ada beberapa, saya rasa dalam 6-7 kot siri podcast kita dah upload dekat YouTube. So kena follow kita punya podcast di YouTube. Boleh search Sawit Emas. Jadi macam biasa kita punya tagline, sebutir baja 1000 tuai. So hari ni, untuk episod hari ni, kita nak discusskan tentang satu isu yang saya rasa bukan pekebun je yang akan ambil berat. Isu ni bukan ambil berat lah, maksudnya bukan menarik perhatian pekebun saja. Malah saya rasa rakyat Malaysia as a whole, terutama kita yang beragama Islam. Jadi hari ni kita bawakan tetamu kita yang sangat istimewa, iaitu Encik Zulkifli. Assalamualaikum Cik Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudi datang hari ini. Sama-sama. Masa dan juga apa orang kata usaha nak support Sembang Sawit Emas ni. InsyaAllah. So hari ini kita tak cerita banyak sangat tentang sawit lah. Yeah. Okey, sedikit recap, sedikit pengenalan tentang Encik Zul. Beliau beliau dilahirkan di Jasim Melaka. Ada orang Melaka tak kat sini? So beliau telah berkhidmat dengan JAKIM sejak tahun... Salah. Saya tak berkhidmat dengan JAKIM. Oh, bukan dengan JAKIM waktu tu. Cik Zulkifli ni dia dah, apa orang kata, pengalaman yang sangat banyak ataupun antara the first batch lah dalam mewujudkan industri standard halal di Malaysia ni. Jadi pada waktu tu, saya baca sikit saya kenalah baca kan, kadang tak ingat. Bermula pada tahun 1997 lagi, Cik Zulkifli dah sebagai Chief Directorate bersama untuk mewujudkan apa orang kata format-format pensijilan daripada standard pensijilan, which is ISI 2020, tahun 2003 MSI 500 2004, MS 1500 2004, sebagai Technical Committee Member, Chairman untuk Quality Management System Requirement for Islamic Perspective 2003, MS 1900 2005, dan juga beberapa sehinggalah pada tahun, saya rasa masih lagi sampai sekarang sampai sekarang, Cik Zulkifli Jadi Cik Zulkifli ni sebenarnya secara ringkasnya dia adalah salah seorang committee member lah dalam mewujudkan pembangunan, kaedah kita nak approve sistem-sistem standard halal ni kan di Malaysia. Baik, saya nak cakap banyak, saya tak reti sangat. So kita mulakan dengan Cik Zulkifli. Cik Zulkifli boleh ceritakan sikit lah pembangunan halal ni dan juga apa yang terkini lah dalam industri halal ni. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lah pada Puan Siti. Terima kasih. Dan juga Cik Jamal daripada Agrosearch kerana sudi menjemput saya ke dalam rancangan ini. Dan saya amat berbanggalah apabila melihat anak Melayu mencebur dalam bidang ini dan berjaya. Mudah-mudahan. Dalam berjaya, insya-Allah saya doakan akan terus berjaya. Amin. Jadi saya dijemput di sini untuk membicarakan soal halal. Halal, kalau saya sebut halal tu, Siti ingat apa? Makanan halal. Exactly, makanan halal kan. Makan je lah. Apa buat kita sini pula pasal baja kan. Itulah pasal kenapa pula pasal baja kan. Kita tak jual makanan. Memang ada kaitan. Memang ada kan. Kaitan. Baja untuk apa? Untuk sawit. Yes. Sawit untuk apa? Minyak bagian sawit. Untuk makanan kan. Jadi dia betul. ada kena mengena tu. Jadi memang makanan ni adalah satu orang kata isu yang kita bincangkan dulu sama sekarang. Jadi saya recap balik kita punya sejarah halal di Malaysia ni. Dulu Malaysia sebelum tahun 70-an, 60-an, 50-an, kita dulu beli makanan kecil-kecil sikit-sikit kat gerai-gerai kopi kan. Betul. Dan kalau dijual kat gerai-gerai kita tahu ni makcik ni jual. Banyaknya orang Melayu Islam. Jadi kita tak kisah pasal soal halal ni. Kan? Betul. Kita tahu makcik tu mesti buat benda yang halal kan, tak ada soal langsung lah. Dan jiran kita lah. Jadi bila time goes on, bila lepas tahun 70-an tu, wujud satu kaedah industri di mana mereka mengeluarkan sejarah mass.
mass production. Okey, Semua makanan dikeluarkan secara mass. Jadi bila keluarkan secara mass ni, banyak persoalan-persoalan yang kita terkeluar dalam benak fikiran kita. Adakah ingredient yang digunakan, kaedah penyediaan itu menepati kehendak-kehendak halal. Jadi pada masa itu tahun 74, belum ada JAKIM lagi belum lagi waktu tu. Masih di bawah bahagian Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Perdana Menteri. Jadi mereka telah mewujudkan satu garis panduan halal. Punca kuasa dia apa? Punca kuasa dia ialah Akta Perihal Pengguna 1972. Di mana dalam akta tu ada disebutkan satu peruntukan mengenai penjualan makanan halal. Pada masa itu akta itu tidaklah begitu ketat. Dia membenarkan sesuatu peniaga itu mengisytiharkan secara sendiri bahawa makanan mereka halal. Jadi mereka hanya didapati bersalah ketika dibuktikan. Maksudnya dia dah cakap itu halal. Dia cakap halal. Tapi pembuktian tu, beban pembuktian tu kepada pengguna sebenarnya. Okay. Siapa yang nak ambil kisah kan? Ramai-ramai lah pula kita suruh-suruh cakap, siapa nak dengar? jadi akta tu kita dapati bahawa ia sangat lemah dan pendakwaannya ada satu atau dua je sejak tahun 1972 tu. Dia tak banyak sebab pembuktian tu amat susah. So based on reports ke apa? Based on report, kalau report kita bukti pakai apa? Lab terlalu mahal. Itu je lah. Kan? Jadi tak ada satu akta yang membolehkan pihak kerajaan untuk mengambil sampel tu untuk membuktikan ia tidak halal. Jadi itu ada satu loophole di dalam undang tersebut. Sehingga pada tahun 2012 barulah kerajaan menggubal akta ini untuk menjadi lebih ketat. Tapi sebelum tu juga kita telah membangun satu standard halal dipanggil MS 1500 1500 yang khusus untuk makanan. Jadi standard itu telah menggariskan bagaimana apakah kehendak-kehendak supaya sesuatu makanan itu boleh mematuhi kehendak-kehendak dalam halal sesuai dengan Quran dan hadis. Baik. Dia asasnya ialah daripada firman Allah ayat surah Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai manusia, Tuhan menyeru seluruh manusia, makanlah apa-apa di atas bumi ini, makanan yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikut jejak-jejak langkah syaitan. Jadi itulah asasnya standard ini. Dan daripada itu kita pecahkan bagaimana kehendak-kehendak premis tersebut sendiri. Bahan yang ada diproses, bahan pencampuran, ramuan-ramuannya mestilah juga halal. Production line dia macam mana? Dan juga termasuk dalam syarat-syarat tu ialah jikalau kita buat production line itu terlebih dahulu digunakan untuk barang haram. Tetapi bila disertu boleh digunakan untuk barang halal. Tapi hanya sekali saja. Maknanya lepas disertu dah bersih untuk barang halal saja, tidak boleh diulang untuk barang halal. So under one roof, diorang boleh buat yang tak halal, tak boleh. So dia boleh buat yang halal pula. Sebab kita kena terima hakikat bahawa yang menghasilkan barang makanan ni adalah banyak bukan Islam. Betul. Even kalau kita tengok yang pemegang sijil halal sekarang pun 70% 80% bukan Islam. Sebab production kan. Jadi kita kena spell out pada dia. Mungkin dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. Jadi kita beritahu dia. Okey, kalau line ni dulu you beli mesin tu dulu ada di proses barang halal babi khususnya. You kena sotu. You kena sotu, lepas tu you tak boleh balik proses barang-barang haram, lepas tu sotu balik tak boleh. Only once saja. Jadi fasiliti tersebut adalah didedikasikan halal untuk production barang-barang halal saja. Jadi sampai ke situ kita beritahu dia orang pengurusan pemprosesan barang-barang halal. Dan kita juga masukkan juga soal layout plan. Sebelum dapat halal layout plan kilang macam mana movement of staff, macam mana kita nak avoid contamination, bukan contamination barang haram tetapi contamination barang-barang yang lain yang mungkin dalam satu kawasan tu ada orang secara persendirian, mungkin dia bawa arak ke,
bekal-bekal Sebab yang daging kerja tu babi bukan ke. Islam tak kan? boleh. Yang pun bukan Islam. Jadi yelah. kita kena kawal semua ni. Dan kita juga syaratkan juga dalam tu mesti ada satu tempat untuk sembahyang, untuk solat, untuk staff yang Islam. Jadi logik lah. all this kind of things lah yang kita gariskan supaya mereka boleh patuhi dan akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan sijil halal. Jadi pada masa itu saya sebagai Timbalan Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam, kita mengatakan bahawa okey, bila dia dah dapat halal, how do you keep the integrity of halal di situ? Dia dapat halal, okey fine lah. Kita dapat enjoy makanan dia orang halal. Jadi apa kita dapat selain daripada tu? Kan? Kita tak dapat dari segi apa? Dari segi pengurusan itu sendiri. Apakah orang Islam dapat menimba pengalaman daripada produksi makanan tersebut? Oh, okey. Dari segi management dia macam mana? Kita kena apa nama ni? Orang kata leverage kita punya demand ni dengan kehendak-kehendak kita. Untuk maintain dan sustainable adakah mereka menggunakan bank Islam? Islamic banking. Betul, Islamic banking. Adakah mereka menggunakan takaful sebagai menggantikan commissioner insurance? Jadi benda-benda ni yang kita boleh leverage pada dia orang ni. Bukan sekadar makan. Jadi je. di atas itu bila dia dah dapat halal, macam mana dia nak kontrol integriti ialah kita wujudkan satu sistem dipanggil sistem syariah based management system di bawah MS 1900. Oh, itu yang sebelum tu 1500. 1500 untuk produk. Another level dia standard ni ada dua jenis. Satu product services standard, satu lagi management standard. Pengurusan dia pula. Jadi pengurusan ini kita perkenalkan MS 1900 which is masa kita develop tu dia is a bit similar dengan ISO 9001. Yelah, so pengurusan kan. Jadi kita sesuaikan dengan kehendak-kehendak Islam. Islamic. There's nothing yang ISO ni, there's nothing negative about it except dia tidak masukkan unsur-unsur agama. Yelah. Jadi unsur-unsur yang orang kata non physical, maknanya spiritual. ISO tak berminat untuk masuk. Misal kata babi kan? Babi secara qat'i ni memang haram. Dalam Quran memang haram. Betul. Kalau misalnya ISO tu dia ada satu kaedah, okey, babi ni kalau dia bersih macam ni, dia proses macam ni, semua tak ada, dia kata boleh makan. Clean. Pada dia clean and hygiene and semua sekali lah. Tapi kita tak boleh. Apa saja tak boleh. Macam mana kaedah dia kata kalau dalam kaedah saintifik tu dia kata dalam daging babi tu ada satu cacing yang tidak boleh musnah. Betul, yang tak boleh mati tu kan. Dia kata dia ada kaedah untuk musnahkan cacing tu. Dia kata lepas tu boleh makan. Tapi hukum kita macam tu. Macam mana pun buat apa pun babi tak boleh makan. Mula-mula lagi dah kena tolak tepi dah. Application tu dah kena tolak tepi dah. Dia tu ayat Muhammad tu. Babi tu mana haram. Haram tak boleh buat apa. Jadi ISO tu dia kurang yang tu. Ya, betul. Jadi kita bila kita bangunkan standard ini, kita masukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Tetapi untuk menjadikan ini satu realiti, ia bukan satu yang mudah. Kita kena pergi standard standardization, kita kena presentkan. Itu saya di dunia. Saya tabik dengan Jabatan Standard Malaysia lah. Atas usaha mereka untuk meyakinkan dengan ISO bahawa benda ni boleh diterima sebagai status kaedah standard antarabangsa. Yes, betul. Jadi dia menerima. Dan daripada penerimaan itu kita dapatlah develop ini setara dengan standard antarabangsa yang lain. Antarabangsa, yes. Khususnya halal ISO. Dalam list lah. Halal dalam list. Dah dalam list standard ISO. dah. Sehingganya bila ISO menyedari perkara ini, dia wujudkan satu standard yang sama. ISO 22000. Itu menyamai standard halal kita. Tapi of course lah, bila kita benda datang dari Malaysia sebagai satu negara Islam, penerimaan tu lebih. Penerimaan tu lebih. MS 1500 atau 1500 ni adalah satu standard yang memang is the most sought for kalau production of food.
dan kita menjadi trendsetter kepada dunia. Dan semua standard-standard makanan di dunia daripada negara-negara Islam atau bukan Islam berdasarkan pada standard kita. Ya, Malaysia adalah peneraju pada sistem halal. Saya rasa logo halal Malaysia tu lebih mahal Memang logo halal Malaysia tu yang susah nak dapat sebenarnya kat luar. Yang tu macam mana pula tu? Memang sehingga logo ni dia ada satu peristiwa di di Italy tersalah, logo halal Malaysia ditiru. Sampai macam tu sekali kita ada copyright kat situ. Bukan nak copyright mesti di tiap-tiap negara kan. Betul. Betapa susahnya kan sebenarnya. Tapi ialah bila kita go back kepada macam yang Cik Zulkifli cakap tadi kan, kita tak ada halal dalam baja. Kita tak ada halal dalam production ke dalam management, tak ada lagi. Tapi kita menghasilkan minyak untuk makan yang perlu halal. So ekosistem dalam nak apply halal tu kepada industri macam kita ni. So apa pandangan Cik Zul dalam ni? Kalau guni AgroSearch ni untuk logo halal orang pelik. Iyalah. Boleh makan ke? Itu yang orang akan cakap. Logo ni baca ni boleh makan ke? Logo baca. Tapi sebenarnya tu memang itu satu petunjuk atau panduan. Bukan kita nak kata pokok kelapa sawit tu mesti makan baja yang halal, mesti gunakan baja halal. Tidak. Sebenarnya ialah satu panduan untuk pengendali yang menabur baja, yang mengendalikan baja tersebut, bahawa dia peace of mind lah, maknanya dia kalau usik dia tak ada apa-apa lah, tak ada nak samak, nak setu ke apa kan. So itu adalah satu pada. Begitu juga makanan kucing, dengan makanan ternakan haiwan, ayam atau sebagainya, dan bebas daripada unsur-unsur yang haram ni. Kita sebenarnya kita dah wujudkan satu standard MS 2738, satu standard yang baru di mana ia adalah dipanggil halal consumable goods. Maknanya kita merangkumi perkara-perkara yang selain daripada makanan, selain daripada kosmetik, selain daripada farmasi, pharmaceutical products, selain daripada medical device. Jadi dia cover tu. Dia kalau dulu dia adalah daripada lanjutan daripada MS 2200. 2041 itu Islamic Consumer Goods. Jadi kita gubal balik benda tu untuk menangkumi semua sekali termasuk baja. Termasuk baja. Jadi nanti bila JAKIM dah wujudkan skim, AgroSearch bolehlah minta. Ya, betul. Daripada tahun 2009 saya kerja kat kilang baja dulu kan. Bos saya cakap dah kita kena apply baja. Tak ada. Baja tak ada. Tak ada. Sekarang ni baru saya tak boleh apply. Boleh diwujudkan dan bila JAKIM dia dari segi pengurusan lah kan Cik Zul kan. Maknanya dia dah keluarkan skim, nanti bolehlah apply. Jadi dah tak ada ragu-ragu. Dah tak ada ragu-ragu lah. Maknanya baja ni pun selamat kita pakai. Kalau misalnya bela kucing, kucing ni ada, bukan kucing ni perlukan benda halal, tak. Bukan. Maksudnya kita pegang makanan tu bagi dekat kucing makan. Tak ada masalah apa. Dan ini juga satu pengesahan bahawa baja AgroSearch ni tak ada unsur-unsur tersebut. Ya, betul. Itu je dia punya. Dan sebab kalau ikutkan sekarang ni baju organik pun tak ada persijilan halal lagi. Tak ada persijilan halal. Masih tak ada undang-undang, tak ada rangka belum lagi standard lagi untuk tu. Standard dah ada, dia termasuk dalam tu. Termasuk dalam tu. Macam mana dia handle. Dia bukan daripada tinja, khinzir. Ya, betul. All those kind of thing lah. Tak ada makna benda yang haram. Najis tu haram kan? Apa najis pun haram, tapi kalau misal dia diproses menjadi satu benda yang lain, dia panggilkan proses ni proses istihalah, mana dia di bahan yang lain. Kan, jadi dia dicampur dengan bahan-bahan yang lain untuk menjadikan satu baju organik. Tak dikira sebagai najis dah. Kalau orang yang pakai memang najis ayam tu, tinja ayam dia macam dikeringkan, lepas tu dia pakai. So itu consider itu untuk baja lah, consider baja lah. Consider baja, tapi masih consider najis ke ataupun dah di-convert sebagai something yang istihalah, maksud kita dah proses lah kan. Dia dah proses dah jadikan baja. Kalau misal nak buat sembahyang tak boleh lah kan. Ya. Kan kalau seluar kita kena ke, tak boleh lah kan. Tu memang kena cuci semua lah. Sebab biar dia lupus secara alami kan. Betul. Okey, jadi
saya tengok juga dalam surat khabar punya artikel kan, bila yang diorang nak improve dan juga sistem apply halal ni, adakah sukar, adakah mahal, kalau macam syarikat-syarikat macam kita orang ni nak pergi mana nak apply halal ni sebenarnya? Dia tu sebenarnya dia tu depend on your commitment. How serious are you to be halal? How serious are you? Okay. Kalau you tak serious, you kata you dah market you dah bagus, dah apa semua, you puas hati, you nak apply halal sebagai option aja. Kan? Tapi pada saya, kalau you want to go further, you want to be successful, you kena apply this kind of certification halal. Kan? Jadi kalau misalnya you sambil lewa je, sebab you dah ada customer dah, apa you dah boleh hidup. Why should you? Tapi macam inilah mindset orang Melayu sebenarnya. Mindset orang Melayu kan, dia kata dia dah why should dah okey dah. Dah okey, dah cukup dah semua. Aku pun Muslim kata dia. Kenapa kau tak halal pula? Kenapa tak percaya? Jadi this is mindset yang kita kena kena ubah ya. Daripada this certification is the in thing di dalam international business dan juga domestic business. Jadi kalau betul tu pasal halal ni, kenapa is the most sought for halal Malaysia ni? Kita kena tanya, kalau orang lain, orang bukan Islam, nakkan logo ni bukan saja untuk dia pasar kepada orang Islam, tapi untuk overseas market, because di negara lebih 70 lebih negara yang menerima logo halal Malaysia kan. Jadi dia sendiri logo dia orang pun dia tak percaya, tapi bila kamu logo JAKIM, dia memang betul-betul percaya. Even di negara Arab pun kan, mungkin negara dia orang saja kerajaan, mungkin dia ada ego dia orang nakkan logo dia orang, dia punya sendiri, tapi consumer dia orang tu terima logo halal JAKIM kan, yang benda fakta yang dia orang susah nak terima. Ya, betul kan? Macam saya pun kalau saya pergi Jepun kan, saya pergi kedai Islam, banyak kat situ logo halal Thailand, logo halal Indonesia, tapi bila kita tengok ada logo halal Malaysia tu, wah boleh sampai sini, dan kita tahu how hard it is to get that logo kan. So kita memang rasa macam okay, this one lah. Bukan maknanya bila kita cakap suka tu JAKIM nak menyukakan, tidak. Faham. Because saya juga di dalam ahli jawatan kuasa penasihat Presiden halal JAKIM. Banyak isu-isu yang kita bincangkan. Kadang-kadang kita kena cari jalan tengah. Bagaimana kita bertegas dengan produser yang bukan Muslim, tetapi dalam masa yang sama kita memudahkan pengusaha Muslim. Nak cari jalan tengah tu bukannya mudah. Jadi kita terpaksalah beritahu kerajaan, okey, kalau misalnya suka sangatlah, kita ciptalah satu skim yang kita cipta skim yang boleh orang Islam ni masuk juga dalam secara berkelompok ke, secara apa macam mana, ataupun diberikan geran-geran ya kan, untuk persejalan. Kalau tidak, mereka akan tercicir kan. Sekarang alhamdulillah kita dah ada satu skim dipanggil cottage scheme. Cottage. Industri cottage. Maknanya mereka yang membuat makanan ke produk halal yang kecil-kecilan, mereka boleh mendapat sejarah halal dengan bukan dimasukkan, dengan diberikan kelonggaran tentang beberapa syarat statutory. Kan, jadi dia ada. Tetapi itu untuk diberi tempoh selama 2 tahun. Masa dalam 2 tahun tu you establish your market, and then after 2 years you go for proper halal. Okay. So itu macam satu basic lah, introduction kepada to this all tapi still dia kena ongoing the standard halal punya. Yes, they still have to go for the standard halal. Dia ada basic dia, lepas tu you kena fulfill that basic, and then after that once you get used to it, you go for the full-fledged halal. Jadi kita tak bagi dia orang ni bermanja-manja dengan tahap tu aja. Itulah kadang kita bukan malas, tiba-tiba nak defend business sebenarnya. Dia bukan malas, dia macam team sendirilah. Betul lah, macam Cik Zul cakap, perspektif. Untuk orang Islam, susah macam mana pun kita kena follow. Kita jangan cakap susah. Walaupun kita tengok dia punya instruction tu ada 2 page kita nak kena compile. Tapi untuk yang bukan Islam, dia akan rasa susah. Sebab dia tak rasa berat perlu pun. Dia cuma apply halal tu sebab dia nak masuk enter Muslim punya consumer market kan. Jadi saya rasa bukan sahaja pemahaman business leader, tapi tim dekat dalam tu yang nak menguruskan persetujuan halal tu sendiri. Tapi if you look at the scenario sekarang ni, even negara-negara non-Muslim pun, Islam, you have to accept the fact that Islam is the fastest growing religion sekarang ni.
Okay. Kan? You talking about America, you talk about UK, you talk about EU, you talking about even China. China pun. Even in all non-Muslim countries, the growing numbers of Muslim di negara-negara Islam ni is very fast. Jadi when the population of Muslim rises, the demand also rise. Target market kita lah. Yes, it's a big opportunity for all. Lagipun bukan saja Islam, yang bukan Islam pun kadang-kadang dia nak juga. Dia sistem tu, sistem betul. halal tu. Kan? Because kalau orang Yahudi dia ada kosher. Okay. Pernah kosher kan? Kosher. Dia sistem halal dia orang lah. Kosher. Dengan bandingkan sistem halal JAKIM atau sistem halal yang JAKIM produce ni, kita much better. Even saya dengar di New Zealand, abattoir, rumah sembelihan ni, yang dipunyai oleh Yahudi, dia hire orang Islam untuk sembelih. Oh ya ke? Dia hire orang Islam. Sebab dia macam lebih kurang je sistem dia. Ya, sistem lebih kurang, tapi dia percaya orang Islam buat. Oh, kenapa walaupun macam dia sebab satu dia percaya Islam, satu lagi market acceptability. Betul. Dia market accept more kalau misal dia tahu orang Islam yang sembelih tu. Dan juga kalau di New Zealand tu dipersediakan oleh Badan Persediaan Islam di New Zealand. Jadi dia orang lebih percaya. Sebab you know lah, kosher ni market dia very small. Kalau dia nak cater for Jews, berapa banyaknya dia orang semua tak Muslim lebih 12 juta pun. Muslim lebih satu banyak. dunia. So might as well bukan saya nak merelakan Yahudi, tidak. Bukan. Tetapi ini hakikatnya supaya kita sama-sama di Malaysia ini pengusaha-pengusaha makanan di Malaysia ni memandang lebih serius terhadap market di luar sana. Ya, betul. Because di Malaysia ni dah, kalau talking about food, memang dah banyak sangat. Kita kena bawa keluar. Kita kena bawa keluar. Even baja pun contoh macam kalau kita ada standard halal untuk syarikat, so mungkin kita boleh masuk ke Timur Tengah. Ke Dubai ataupun ke negara-negara lain yang ada tanaman sawit juga, tapi kita bawa extra certification untuk dia tengok. So mungkin dia rasa okay, this is Muslim company, so kita nak support lah. Macam tu lah kan. Sebab tu saya rasa macam kami sangat happy bila dengar yang rupanya government dah start nak impose non-food punya non-food punya halal certification tu. Memang ada dah lama dah. Tapi non-food cuma dah lama. tak Untuk baja belum lagi. Itulah. Untuk baja non-food dah banyak. Akhirnya dapat juga. Non-food buat apa nama ni, kosmetik. Kosmetik non-food lah. dah ada lama dah. Itu memang daripada tahun berapa? 2005 dah ada dah. 2005 kita dah start 2005 dah keluar dah dunia kosmetik. Tapi macam mana kalau macam kan kadang-kadang kita dengar isu syarikat-syarikat yang supply ayam ni, diorang tunjuk berapa pack je sebenarnya packaging tu halal, tapi rupanya kat belakang. So how far is the halal punya regulation kan untuk monitor ini benda-benda cerita tu? Ayam ni memang ever hot. Bukan evergreen, ever hot issue. Mungkin banyak tarikan ayam ni memang ever hot issue. Ever hot issue. Itulah kadang-kadang kita ni, yalah, no doubt kita kena terima bahawa ayam is the cheapest protein around. Bandingkan ikan, bandingkan daging, it's the cheapest protein around. So memang orang sekarang ni memang makan ayam. Bukan tiap-tiap hari. Betul. Tiap-tiap hari tu ni apa nama ni, pagi nasi goreng ada lauk ayam. Ayam Tengah hari ada ayam madu. Malam ayam goreng. Ayam goreng. Malam lagi ada sup ayam. Jadi ayam ni memang every meal tu mesti ada. Jadi kita kena tiba hakikat. Jadi itulah kadang undang-undang yang dipegang oleh KPDN ni, dia pun kelang kabut juga, minta bukang nak pasal isu ayam ni. Isu ayam satu di Selangor ni pun rumah-rumah sembelih ayam di Selangor yang ada sekarang ada lebih berapa ratus lah. Tapi yang register cuma 20 je lah. Yang di register oleh Tapi government. kita boleh dapat list tu di website ke? Ada website. Jadi benda ni agak susah. Kalau kita nak lakukan audit kata in out, kan, berapa banyak ayam masuk sembelih, berapa banyak ayam keluar. Itulah. Kita tak tahu. Kan? And then kita ada apa nama ni, betul-betul besar. Lepas tu kita ada pula yang apa nama ni, pusat-pusat yang kecil-kecil yang buat tepi sungai, bawah pokok ceri, orang persendirian kan, bersendirian. Kita nak kena monitor juga yang tu. Tu saya dalam beberapa sesi perbincangan saya mencadangkan supaya masjid-masjid, surau-surau, selain daripada menguruskan mayat, menguruskan zakat, menguruskan apa orang infak, menguruskan orang semayang, masukkan ini di dalam agenda mereka.
boleh. Sebab yang tengok ni pun pekebun-pekebun sawit ni diorang di kawasan-kawasan kampung macam tu kan. So diorang kadang-kadang orang kuat dekat kampung tu pun. So mungkin boleh masuk kan salah satu effort untuk make sure halal tu. Jadi diorang ni adalah satu aktiviti tambahan. Okey, dalam satu karyah masjid tu berapa ada pusat penyembelihan ayam. You take care of them. Monitor supervise them. Kan? Supervise them how to do it and make sure that you do this simple SOP every time you sembelih ayam. Very simple, very simple. Cuma kita nak didik orang supaya lebih bertanggungjawab. Walaupun dari segi hukum sembelih tu betul, tetapi tayyiban ada tak? Tayyiban tu macam mana? Tayyiban tu ialah kebersihan. Oh, bersih. Bersih, makanan tu berkhasiat, berzat, wholesome semua sekali. Tak, makanan tu sendiri. Dia kata halalan ni dia ada dua aspek. Halalan, tayyiban. Halal tu segi aspek hukum. Kalau kita buat ayam ni sembelih putus dua urat dan juga dia mati disebabkan sembelihan tu okeylah kan. Tetapi ayam tu macam mana? Adakah ayam tu ada ayam yang dibela secara bersih sebelum disembelih tu. Yes. Kan, apakah dia ayam ni ada premium ke apa? Sekarang ni ada ayam macam-macam ayam kan, ayam organik lah, ayam kampung, ayam makan nenas katanya kan. Jadi ada benda, jadi benda ni aspek-aspek tayyiban mungkin ada. Kan, jadi halal dia digarin dua. Cuma bila dalam kita perbincangan ni, bila kita sebut halal, dia termasuk tayyiban sekali. Dalam sesi perbincangan, tapi sebenarnya ada dua aspek, halalan, tayyiban. Jadi kita kena masukkan dua-dua. Kena beratkan dua juga. Kalau benda tu halal, kata roti, you makan roti, halal kan? Ada sejarah kan? Roti terjatuh. Okey. Dah kotor dah. Tayyiban ada tak? Oh, ada 3 second rule? Kalau 3 second rule tu apply tak? Okay. Kalau dia beyond 3 second dah tak lebih dari 3 second. Tak tayyiban dah. Tak bersih dah. Tapi tak bersih lah. Tapi taklah haram. Dia termasuklah khasiatnya, dia punya wholesomeness-nya, dia punya vitamin di dalam tu, semua termasuk dalam tayyiban tu. Betul. Dan juga tidak berbahaya, tidak memudaratkan. Itu termasuk juga. Saya suka sebab sekarang ni lah kan, kalau tidak saya beli ayam dekat supermarket je lah. Tapi saya sekarang ni saya ada supplier nama syarikat kilang tu Kilang Melayu. Rasanya Cik Zul pun pernah dengar kot Ayam Bismi. Bismi. So sekarang Ayam Bismi adalah supplier ayam di rumah saya. Sebab dia belum lagi ada kedai-kedai. So tuan-tuan semua kalau nak cari boleh cari Ayam Bismi tu. Dia adalah memang tak dinafikan lah cara dia jaga. Dia tak jadikan ayam tu duduk bersama-sama dengan taik-taik dia kan. Dia kebersihan dia dan dia punya peneraju pun sangat menekankan tentang halal, tentang kita kena confident. So saya dah tak confident dah beli ayam kat luar ni. Memang saya ikut nak ayam 4 ekor rumah. Memang Ayam Bismi je. Saya harap Ayam Bismi boleh ada banyak lah kat dalam Malaysia ni. Keperisan hati macam ni lah kita nak setiap pengguna Islam. So kalau saya duduk kat kampung pun kan, macam Cik Zul cakap tadi, kita ramai-ramai kan, kariah kita tu, jom kita set up satu yang kita sendiri confident. So saya rasa dapat menjana bisnes, menjana ekonomi setempat. Tak semestinya secara meluas kan. Ya betul. Cuma saya nak sebut ke sini satu paradoks lah. Maknanya dalam pengalaman saya ni membangunkan standard halal, kita beritahu dengan pihak luar negara dalam soal penyembelihan lembu ataupun binatang lah, kambing atau sebagainya. Kita beritahu dia orang okey kehendak ni gini. Tak boleh hadap kiblat, tak boleh apa menghadap apa membelakang kan. Belakang mesti menghadap kiblat. Tak boleh depan kawan dia kan. Dan sistem ni macam ni, technical ni macam ni kan. Tapi yang sedihnya bila dia datang ke Malaysia nak tengok model apa sembelih lembu, dia ternampak masa hari korban macam mana kita sembelih lembu. Tak seperti itu. Tak seperti yang kita cerita. Alamak. Jadi saya cakap satu paradoks. Dia just paradox je lah. Okay. Jadi dia kenapa di masa korban, masa your religious apa nama ni ceremony, you slaughter these animals like this. It's quite pathetic kata dia. Pathetic. But when I see your standard,
you ask us to do this and this. Very particular. Satu soalan yang amat susah untuk dijawab. Betul. Sebab kat sini main. Tapi sebenarnya kena ikut kaedah yang itulah ya, Cikgu. Yang betul tu lah ya. Yang betul yang bersih apa semua kan. Jadi kita pun kadang-kadang bila kita beritahu orang apa nak buat, kita tak buat. Itu satu yang so, bila orang datang yang semak satu kita perlu kena perbaiki. Aduh, bolehlah, insyaAllah, mudah-mudahan. Saya rasa sekarang lah kot isu tentang halal ni sentiasa menjadi bualan, betul. sentiasa menjadi point lah. Sebab tu tak semestinya lah sekarang ni kan makanan je memang luar daripada makanan semua memang dah ni. Okay, seterusnya saya nak tanya lah dengan Cik Zul kan, cara kita lah, maksudnya kita nak make sure halal di Malaysia ni lebih sustainable dan juga apa orang kata lebih maju ke depan. So apa pula pandangan Cik Zul untuk anak-anak muda kita lah, pandangan dia, orang tak familiar pun dengan industri ni. How far can it go? What should I do to enter this? What is my, apa peranan saya kalau saya sambung belajar? Saya ada ke halal ni, ada ke paper dia? So macam mana pula kan? Ni budak-budak baru lepas SPM kan, kot kita boleh lah buka mata diorang. Secara asasnya lah, you talking about halal market. The halal market can go is going to be about it's a $15 trillion market menjelang 2030. Malaysia saja? No, the whole world. The whole world. 15 trillion. 15 trillion US dollars. US dollar. Because dengan pertambahan penduduk, dengan pertambahan umat Islam. Ya, betul. Jadi dia menganggap bahawa benda ni akan jadi satu bisnes yang amat besar. Jadi potensi we have the potential is big. The potential is big. So anak-anak muda sekarang should look at how we can produce this, how we can meet the market demand. Macam you jual baju. Your focus is to increase yield. Ya, betul. Kan? Increase yield. So you focus on that, increase yield. Okay? And then after that, what are the next process? Next process tu kita increase dari segi teknologi to add on the value of the product we produce. Kan? Dan kita kena belajar lah. Maknanya kita kena belajar daripada kesilapan orang, kita kena belajar kesilapan sendiri, dan kita tengok contoh-contoh yang dibuat di negara lain. Macam di Jepun they produce a very good Kobe meat. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Pernah rasa Kobe meat. Oh, rasanya pernah kot. Ni Kobe meat ni lembu. Di Kobe lah. Lembu tu dia bela, dia urut setiap hari. Oh ya ke? Dia urut, lepas tu dia bagi sake. Sake tau? Ya, yelah, arak beras sake tu lah. Jadi itu dia dapat a very good quality meat. Betul. Jadi challenge kita sekarang ni, how can we produce the same or better meat than them using halal material? That's our challenge. So if we can produce that, then we have the advantage over Kobe. Orang Islam banyak nak makan Kobe ni. Betul. Kan? Kobe. So kita boleh, kalau bayangkanlah kita boleh produce Kobe meat, better taste. So macam Wagyu tu lah kan? Wagyu halal. Tapi Wagyu original sebenarnya dijaga macam mana pula? Macam mana Wagyu nak jadi halal? Kan? So maksudnya kalau dia minum sake tu, dia tak halal lah kan? Dia bukan tak halal, tapi keraguan lah. Dia menjadi, kita ragu dia jadi satu dipanggil haiwan jalalah. Oh, jalalah. Satu jenis haiwan yang di-feed, yang diberi makan atau minum benda-benda yang kotor, yang haram. Jadi itu dia fall under that category tu yang kita menjadi benda tu jadi syubhah. Jadi kalau ikut hadis Nabi, benda syubhah tu lebih baik kita tinggalkan. Betul. Kan? Jadi kalau bisa kita boleh produce this alternative. Oh, huge industry. It's a huge market. Betul. It's a huge market kan. So kita kena be alert lah on the demand of the halal ni. Memang halal ni satu perkara yang sangat dynamic dan dia akan berubah without the hukum tu berubah. Hukum tak akan berubah. Kita tapi punya core tu masih ada kan? Kita punya innovativeness, kita punya alertness on the halal. Kita kena buat. Ya, betul. Kan kita kena mengambil contoh dengan lain macam mana dia buat. We do it better using kaedah-kaedah halal. So secara awalnya kita kena tahu Islamic method. Yes. Dalam apa saja, makanan ke, bukan makanan ke, baja ke, this is a challenge. Even management kita pun kita kena tahu what is the Islamic method lah. And then among us, among Muslim,
buy Muslim first. Itulah. Macam mana kalau kita nak susah tolong? Cik Zul, kita buy tolong. Muslim first. Macam mana kita nak tolong? Ya, betul. This is what the Jews do. Ya, nanti dia kata yang bagi Melayu ni kaya, dia kata orang jual baju duit banyak. Saya nak ceritakan soal seorang orang tua Yahudi di bandar New York. Hujan lebat. Dia nak ambil teksi dalam hujan, payung pun bocor, tak ni dalam hujan lebat ni. Oh, okey. Masuk satu teksi, dia tengok bukan Yahudi. Kan. Masuk sampai teksi Sanggup, ke 10, sanggup tunggu sampai 10. Dia tengok tanya you Jews, ya baru masuk. Sebab apa? Sebab dia kata tahu setiap sen yang dia keluarkan tu mesti melalui Yahudi. Dia nak benefit to the community. Antara kaum dia orang. Community dia lah. Dia semangat ni bukan to be racist, tidak. Tapi kita mengutamakan bangsa itu. Masa lain pun sama juga. Dengan masa Tionghoa macam tu juga. Betul. Kan? Dia mengutamakan bangsa dia tahu. Dia benefit. Dia punya anak didik anak muda ni. As it is now kita ni, yalah tak boleh salahkan dia orang juga lah. Maknanya produk kita tak ada. Terpaksa jadi cari produk yang non-Muslim juga kan. Masalahnya ada orang Muslim pun kadang tak jujur. This is a challenge. Kadang-kadang ada 3 senario dalam niaga ni lah. Satu, kita nak start meniaga. Kita nak tender kajian, kena ada rasuah. Kita nak buat gerai tepi jalan pun. Terus terang nak buka gerai tepi jalan pun ada sikit-sikit mesti ada juga. Mestilah. Jadi macam mana nak niaga? Duit poket tepi je. Kan nak senang. Ini hakikat. Sama ada dilaporkan kita wallahualam tapi benda terjadi. Jadi nombor 2, macam mana kita nak meet the challenge to produce quality service, quality product. Nombor 3, macam mana kita nak refrain ourselves from penipuan. Penipuan timbang, betul. Potongan ke. Betul. Benda ni dah jadi masa Nabi Syuaib tau. Nabi Syuaib dalam surah Al-Isra ayat 35. Nabi Syuaib masa tu bangsa dia ni memang suka menipu. Timbang kurang, potong kurang, apa semua kurang. Jadi Nabi Syuaib suruh kaum dia kata sempurnakan takaran kamu. Dan tepatkanlah timbangan kamu agar kamu mendapat akibat yang baik. Betul, berkatnya kat situ lah. Nabi Syuaib pun dah cakap dah. Kan? Sekarang ni orang putih ambil kaedah tu, dia wujudkan satu kaedah metrology. Metrology lah, timbangan. Timbangan. Kita nak ambil timbang pun kena ada sirim, kena ada apa kan. Timbangan lah. Quality. Nabi dah ajar kita. Nabi ajar kita. Dia pergi ke satu pasar, dia tercuit tepung tu belah bawah tu basah. Dia panggil peniaga duduk sini kata dia. Kenapa kau tahu yang basah yang bawah? Kenapa tak duduk di atas? Jadi orang tahu kualiti barang tu. Kan? Ketelusan kita. Kan? Yalah bukan benda tu tak boleh laku, tapi you deal lah. Barang dah rosak sikit. Boleh jual, bukannya dia rosak boleh memudaratkan. Tapi jujurlah. Jujurlah. Kan? Apa nasihat Cik Zul untuk penjual-penjual baja kat luar sana yang sanggup nak jual baja yang ospek ni? Apa? The most important thing is your product information. Product information. And I puji you buat benda ni. Because you apa nama ni, you boleh convey the message. Baja ni untuk apa? This baja untuk apa? I see you punya macam I ingat ada 9-10 jenis. Warna tu betul. Warna tu banyak kan. Dah habis color dah nak buat beg baru. Jadi it's good for you to convey your product information to the masses. Kan? Tu kebun-kebun. Okay, yang ni bila berapa bulan nak apply. Yang ni berapa banyak nak apply. And then you be truthful of your content dalam tu. Apa barang ni macam ni. Kalau misal you ada satu third party yang boleh qualifykan you punya content tu is better. Okay, this baju yang ni content dia. Ni content lab report lah particularly. That is good. Mana you jaga quality, jaga kepuasan orang. Kan? Jadi I lot your cuma kita ada lah beberapa ejen ataupun ejen luar kan yang dia memang kita kena compete yang benda tu bukan baja pun. Tapi dia cakap kat luar tu bangsa kita juga yang jual Cik Zul. Jual baja kat luar tulis 10, 5, 30 tapi sebenarnya kat dalam 5, 5 je. Dan dia pun tahu bagi pada pekebun. So pekebun pun rasa macam ni murah sikit aku belilah. So kita nak puas dah, kita nak nasihatkan try to stop doing that lah. So apa nasihat Cik Zul? No, we do our business.
Okay. We do our business. Kita ada SOP kita. Kita ada kita punya policy kita. We go on. Yeah. If we think our product is good, teruskan the truth will prevail. Yes, Don't betul. talk about others. Pokok takkan tipu. Pokok takkan tipu. Pokok takkan tipu. You don't have to condemn others. Betul. You stay on your product. This is my product. This is what we'll do. Okay. Ini akan akibat dia macam ni. I take that advice. Senang. Sebab itulah halal ni bukan sekadar kita sendiri kan, kita nak halal berniaga tu. Itu betapa serius perniagaan ni. Walaupun kita dah Nabi sebut 90% of rezeki daripada perniagaan. Ya, betul. Saidina Umar dia bagi tahu dengan orang yang nak berniaga ni. Sebelum kamu berniaga, kamu mesti mencari ilmu, menimba ilmu macam mana nak berniaga. Okay. Kalau kamu pergi pasar ni dengan tak ada ilmu, pergi masjid dulu. Belajar dulu macam mana orang berniaga. Okay. Dulu masjid kita kan center. Ya, betul. Center semua of dekat ilmu situ. semua kat situ. Pergi masjid dulu belajar macam mana nak berniaga. Baru kau datang pasar berniaga. Kalau tidak, kau tak ada pengalaman, semua rugi. Akan merosakkan semua orang. Ya, jadi ini yang patut kita nak berniaga tu mesti ada ilmu. Betul. Walaupun sekecil mana besar mana mesti kena ada ilmu. Okay. Alright, so sebenarnya kalau kita nak cerita pasal halal ni jauh lagi banyak Cik Zul. Tapi sedikit sebanyak lah saya rasa application halal as a whole. Sebab makan, kita semua makan, pekebun pun makan kan. So kita kena tahu betapa pentingnya untuk cari yang halal, halalan thayyiban tu. Dan juga application, insyaAllah in future kalau AgroSearch mampu, kita apply untuk halal supaya pekebun-pekebun tak ada ragu-ragu lagi. And then semoga kita boleh pergi lagi jauh. Dan juga peniaga-peniaga kat luar sana yang ejen-ejen kita, so harap dapat orang kata tambah ilmu lah dengan perkongsian kita hari ni. Jadi kalaulah semua ada apa-apalah pertanyaan boleh contact Cik Zul kita dekat Facebook. Boleh. Nama Facebook tu Era Halal. Boleh search nanti ramai follower pula lepas ni. Era Halal. So dekat situ boleh je kan diorang nak komen nak tanya ke. Boleh. Saya nak pergi mana, saya nak apply halal, saya jual kerepek ni. Cik Zul memang boleh reply macam tu je. Okay, so Cik Zul ada apa-apa kata terakhir tak yang nak? Alhamdulillah. Saya menyerulah pada semua umat Islam supaya memandang isu halal satu isu yang penting. Sebab Nabi dah sebut mana-mana daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, neraka lah balasannya yang lebih layak untuknya. Jadi kita kena ambil nasihat ini dan terus bersama-sama kita synergize with each other among Muslim consumers. Bukan mana kita synergize because kita nak menyisihkan non-Muslim, because non-Muslim also important. Bersama-sama kita. Even Nabi di dalam Nabi pun dia bercollaborate dengan orang Yahudi juga kan. Jadi kita tak boleh tu. Kita sama-sama synergize, sama-sama synergize supaya for the benefit of all. Kan bukan kita nak kau semua, tidak. Bukan. Tidak. Kita nak semua support Muslim community ni. Supaya kita strengthen ourselves, then we can help others. Betul. Alright, terima kasih banyak. Ni macam lecture juga ni kan. Alright, kita jumpa lagi dalam podcast kita seterusnya. Cik Zul boleh baca tak kita punya tagline? Sebutir baja, 1000 tuai. Baik, assalamualaikum, kita jumpa next time. Bye. 3, 2, 1, let's go.